Ali tu tak turun lagi ke? Enggak tu, belum. Malu katanya. Coba kamu Elisha yang bujuk sana. Siapa tahu dia mau kan? Di mana dia? Oh, itu dia. Kamarnya di atas. Okey. Ali malu dah, ya Allah. Tolong. Ali malu. Ayah ni tak tahu ke? Tunggulah Ali kejap. Siap-siap ke? Ali? Elisha. Ali, jangan pisah. Ali. Macam Ali. Jangan pingsan. Ali. Elisha. Ali, bangun. Ali, jangan tidur sini. Ali. Astagfirullah, Ali malu lah. Ada Elisha lagi. Ali, kenapa kamu tak nak keluar? Sekurang-kurangnya Salim, keluarlah kejap. Ali malu lah ayah. Dah beribu kali ayah tanya, kenapa malu? Ayah, kawan-kawan lelaki Ali belum datang. Semua perempuan. Macam mana Ali seorang lelaki kat situ? Jadi Ali malulah. Kamu ni. Tapi kan sekurang-kurangnya kamu sapakan mereka dorang tu. Atau kamu malu sebab ada Elisha datang? Tak adalah ayah. Kenapa pula jadi Elisha? Tak adalah ayah, tak ada. Lah, habis tu kenapa kamu panik? Maya. Ali cakap tak ada lah. Ali tak ada tipu. Dah agak dah. Besar dah anak ayah ni. Ayah, tak adalah. Tak ada. Janganlah fikir mana-mana. Ali tak adalah. Ui, comilnya. Ayah, tak adalah. Dah lah ayah. Ayah keluar je lah. Kamu ni. Tak apa. 10 minit lagi kamu tak keluar, ayah tak dapatkan duit raya dia. Kenapa ayah? Kenapa Ali tak diberikan? Ali bukan anak ayah ke? Kenapa? Ayah dah tak sayang Ali lagi ke? Kamu tu kenapa? Ali seorang. Ayah. Dadah. Ayahnya asik. Ali, kau kenapa? Tadi kau kenapa? Elisha! Kau kenapa? Kenapa tak nak keluar? Ali malu. Malu? Dah dibujuk Rizka dengan Mun pun. Habis tu aku lagi. Korang bah, datang tu. Tak siap-siap lah aku. Itu je alasan kau? Lah, kan hari raya. Terserah orang lah nak beraya kapan. Tapi ada alasan lain. Ali malulah. Korang yang datang, perempuan semua. Kenapa tak ajak yang lelaki? Lah, itu lelaki dah datang dah. Iya ke? Iyalah. Ali, kalian ngapain? korang salah faham lah. Tak ada kita kasih tahu. Kita orang pun dah tahu pun. Gue dah tahu kok. Lagian ngapain sih Ali? Kita juga udah bujuk. Kok kamu gak mau keluar gitu? Sorry lah. Ali hilaf. Ali, 2 minit lagi. Ayah. Duit raya. Wake up in the morning, brush my teeth before I see my teeth.
sih udah jadi, tapi kok Mun gak mau ikut sih? Mun tak nak masuk kamera. Kalau mau masuk kamera, nanti korang berpaling dari cahaya kecantikan Mun. Bisa aja lu. Jet tak masuk. Kai, Rudy tak masuk. Bulat pun tak. Kenapa? Malas. Korang tahu tak? Tadi di atas tu, Ali. Ali, kenapa? Kalian tahu gak sih, tadi Ali sama Elisha. Kenapa Rizka? Kenapa tuh? Rizka! Aduh, Kim nak telefon Bobo Boy je. Assalamualaikum Bobo Boy. Waalaikumsalam Kim. Bobo Boy, jom raya kat sini. Raya? Di? Rumah Ali. Jom. Tapi Yaya dengan Ying? Diorang tengah beraya di tempat keluarganya. Oh, jadi Boy seorang je ke? Okey Bobo Boy, datang ya. Siap. Assalamualaikum. Bobo Boy. Hello semua. Tumpang lalu. Hai Bobo Boy. Halo. Awak dah datang pun. Pakcik, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya juga Bobo Boy. Wah, ini ke Bobo Boy? Jen. Ini Bobo Boy yang pernah kita cerita korang. Dia ni punya 7 power tau. Lebih kuat daripada kau. Walaupun masih Rudy kan? Rudy. Marah. Rudy kuat. Boy makan apa ni? Bobo Boy? Bobo Boy makan ni je. Ini. Habis tu ni. Wah, banyaknya. Untuk Boy semua ke ni? Enggak lah. Ini punya gue semua. Rizka. Kejar gue kalau bisa. Bagi. Gak dapet. Ini kau. Ini. Rizka. Budak. Tolong aku tangkap dia ni. Bobo Boy. Sini kau Rizka. Gak adil banget. Kalian bertiga gue sendiri. Bobo Boy ni suka makan apa? Kalau Boy dari kecil suka makan ketupat. Kalau Kim makan Boy? Lain sikit kau ni. Timbul badi bako, buat baik dibalas koko. Apa masalahmu? Kami sedia membantu. Wah, coolnya aku. Guys, sini deh. Gue mau cerita sesuatu sama kalian. Apa dia tu? Apa dia Rizka? Gue sama Mun lihat Ali sama Elisa cuy. Tengok kat mana? Iya ke Rizka? Biar betul Rizka. Aduh, sakit lah. Oi Jet, kau tekan kaki aku lah. Sorry Rudy. Dia agak lain ni bang. Rizka, habis tu macam mana?
Habis tu apa ya? Lah. Loh. Apa ni? Nak ikut? Gue tadi ngapain ya? Agak lain kau ni. Oh, ingat cuy sekarang gue. Jadi, pas gue sama Mun itu ke atas, gue ngeliat Ali sama Elisha berdua kat kamar. Hah? Biar betul Rizka. Speechless Iman. Weh, betul lah. Benar ke ni? Oi, sakit lah. Sorry Rudy, sorry. Ku gepak pula kau. Jangan. Iya Iman, udah selesai. Tapi teman-teman dengar lagi deh. Hah, ngapa tuh Rizka? Ngapa Rizka? Ada lagi ke? Rizka. Plot twistnya lagi nih. Kalian Kenapa Rizka? lihat deh di depan. Good morning, 잠은 잘 잤니, baby. 스킨십 사양할게요. 희미한 우리들 사이, no. 확실한 답을 원해요. 친구는 아니지만 연인도 아닌 듯해. 참 헷갈려 골치 아파 이대로도 좋은 듯.